Hari ni saya nak pergi Candak. Jadi hari ni saya naik book dekat LKIM Cendering. Ni. Ni dia. Angle siapa dah? Untuk trik kali ni saya pergi nge-gang Infra dan Bos Ha. Tengok muka-muka player ni. Boleh sutung gedok tu saya tak tahulah malam ni. Book kita siapa dah tu? Book nombor 26 dah. Let's go. Belum sampai, tidur dulu, lambat lagi. Kita sampai dah dekat spot pertama. Lawa molek. Ya, alhamdulillah tadi saya ingai jadi letak upang dah boleh seekor ikan kesi. Dah boleh seekor ikan kesi untuk sewa upang. Ni, lapu-lapu hijau ada ke? Lapu hijau, lapu mewah. Ai boleh ke? Boleh weh. Joget. Di pek kuning barang tu padu bah. Ni. Ya. Japi-japi dia tak ada soto tak ada. Ai apa tak ada je dengar je. Upang buruk, upang baru. Jatuh lubuk, capak selalu. Ya. Alhamdulillah. Ada apa? Togok kedua. Lebu je bahang tu. Alhamdulillah, sotong ke berapa dah? 4 ke 5. Belum ke dah buat sotong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Upang buruk, upang baru. Jatuh lubuk bahang selalu. Alhamdulillah. Jatuh lubuk bahang selalu. Sakit tekok. Hello. Candak dah. Perut lapar dah ni. Makan nasi dulu. Tengok tekong ni masak apa tu. Ikan gula kuning. Okey, untuk lauk malam ni nasi putih, gula kuning. Jadi abang ni masak jadi. Kalau lelaki masak kau memang power lah. Kena pulak makan tengok bintang. Sambil-sambil tu akak sotong. Okey, sekarang dalam pukul 3. Tengok jam. Masa ni sotong apa naik? Teka. Kurita ke? Masa ni sotong torok orang tengok tu. Macuk olek tu. Sotong torok naik. Memang jadi barang ni. Sotong segar-segar. Masak lalu. Teka. Abang ni masak apa lah? Ni dia Maggi sotong fresh. Kena tengah pagi. Ni sotong hok saya boleh tengah malam. Tu dia. Sedap ni kalau goreng celup tepung. Ni sotong. Ni pula Maggi sotong. Saya makan luar deh. Dari sotong jadi Maggi. Hello, ada orang ke? Hello. Saya awak hok dah rajin teragi candak. Kena teragi kali. Kena rasa pengalaman ni.